sejuk tempat ni bang. Itulah sejuk ah. Kena pula hari ni dah berapa hari bertangguh dah nak jumpa kau. Hujan pula tu. Dia turun pula. Kan. Ni air apa yang minum ni? Air apa? Air sirup je ni. Air apa? Air vanila. Vanila bang. Vanila macam-macam lah sekarang kopi lah ada gambar lah tu ha. Kopi Subang ke Penang tu? Mana? Topi Penang kan? Penang. Kan topi Subang lagi. Subang. Subang ada. Mana ada bang? Ada. Ada ni ke? Tak ada. Aduh. Habis macam mana gaya ni? Lagu dah meletup dekat filem ni ha. Macam mana gaya Cekar Join macam mana? Itulah tu macam mana nak dicakap lagi tu. Lagu dia. Itulah lagu tu. Macam itulah ni Bagio. Lagu tu tak siapa buat lagu tu? Lagu tu buat ke filem tu? Tak, lagu ciptaan siapa tu? Lagu tu M Nasir punya, Datuk M Nasir punya. Datuk M Nasir punya lagu. Lepas tu seni kata dia lagu seni kata daripada Aisamin Shahab. Macam Aisamin Shahab. Susunan muzik lagu tu ni dulu arwah Rahim Osman. Jadi dia jadi penerbit bersekutu lah dengan penerbit bersekutu. Penerbit ke producer bersekutu dengan M Nasir masa tu untuk produce album Mega tu yang pertama tu lah. Under PMC masa tu. Okey, bukan BMG ya? Belum BMG lagi. Situ belum ada BMG. Lepas tak tahu berapa cetakan pertama tu abang dapat dia punya tape tu masih ditulis itu label PMC lagi. Tapi ada yang abang nampak dia dah isu ke berapa tak tahu dia dah cetak BMG lah masa tu. Sebelum kita lupa, guys. Ini Abang Zaris Mega kan? Dia senior saya dalam industri. Maknanya kita orang pernah dulu bekerjasama dalam satu program TV ya bang. Program RTM lah saya ingat saya. Ada RTM. Masa tu tahun 2000 dan 2001. Manalah 2001 bang. Tahun 1991. 1991. Lekon 1991 macam tu. Okey, macam mana gayanya ni? Momentum bila saya nampak bila lagu ni dah start pergi dengan filem. Saya ingat Mega kena bergerak pantas bang, buat sesuatu atas dengan Zaris punya as a front line untuk Mega tu. Apa perancangan Mega punya perancangan ni lepas ni nak buat version baru ke, nyanyi balik ke, ataupun ada satu single baru ke macam mana? Itulah yang mula-mula sekali saya nak memula sekali tu abang nak memanjatkan doa lah. Memanjatkan doa setinggi-tinggi syukur pada Allah SWT lah. Pasal apa, memang perlu abang tekan kat sini bahawa apa yang berlaku ni adalah memang benarlah rezeki daripada Allah SWT. Kami abang dengan budak Mega sendiri, kami tak ada tangan dalam apa yang berlaku ni. Maksudnya lagu Mega tu mengapa dia dipilih oleh produksi Malaikat Malam ni, tak tahu. Kita tak ada orang yang approach apa semualah. Production dia scope kan. Dia penerbit bersekutu dia lah. Astro Shaw, Prime's Work, Scope Production, Finas, GSC, Vibes. Jadi itulah saya memanjatkan doa yang terlampau-lampau syukur. Okey. Saya sebenarnya terkejut juga bang bila abang share, tiba-tiba abang perform pakai baju Melayu biru kan. Ini bila punya program ni kan. Saya tengok ini abang ni tengah perform untuk launch apa ni AI ke tak? Filem kan. Saya tu tak sebab saya pun pernah juga terlibat untuk satu launch nyanyi lagu Buat Mimpi dalam Premier gunakan kan. Jadi saya perform sebelum dia orang masuk dalam panggung, tengok wayang, tengok cerita tu beramai-ramai berjemaah kan. Cerita filem apa tu? Rock Bro. Lagi best. Jadi
tu kira lagu tu diguna pakai. Jadi dia jemput saya untuk perform lah. Jadi saya tengok abang berbaju Melayu, bukan main cantik lagi, warna biru kan. Adakah biru tu warna favourite abang bang? Hari ni pun pakai baju warna biru. Krokodil Dundee mak. Entahlah. Ini tadi nak keluar dengan kau ni, abang main rabut je baju ni kan. Tak tahulah yo macam mana. Pasal yang hari tu pula, yang baju Melayu tu pun belinya belum tahu, abang tak tahu pun yang Malaikat Malam ni tak tahu. Itu baju tu memang abang ambil pick up untuk memang nak raya, baju pilihan raya lah. Bukan pilihan raya mundi tu. Pilihan untuk hari raya lah kan. Tak tahu pula yo lagu tu latar belakang tengok dia punya poster besar tu pun biru. Okey bang, kita sambung yang tadi tu. Okey, ke mana arah lah? Tu. Okey, begini. Yang dirancang sekarang ni kita akan mengusahakan satu single. Okey, single ni pun kesinambungan pada apa ni peristiwa yang berlaku ni lah. Jadi ingat dalam 3 minggu lepas kita orang ada buat konten di TikTok. Mungkin ada orang yang dah tengok lah, netizen yang dah tengok. Jadi kita buat konten dengan penulis lirik lagu Sekutu Bunga Sakura di Gurun Sahara tu lah, iaitu saudara abang Amin Shahab. So jadi abang pun lawak-lawak lah dalam konten tu. Abang cakap, bang macam mana ni bang? Dengar cerita filem ni ada sequel dia. Kalau siapa pun pergi tengok, dia akan dapati memang filem ni memang ada sequel. Tapi rasa abang pun abang ada tengok. Scope production ni kan dia suka sequel. Dia suka apa kata dia panggil plot twist. Dalam cerita ni plot twist dia sampai ke nak jadi sequel. So jadi itulah cakap. So dia saya pun dulu sebelum ni pun pernah cakap dengan abang je kan. Sekutu Bunga Sakura ni apa kata kalau kita buat sequel dia je kan. Oh dia kata okey, dia kata dia memang terhuja lah. Pasal apa? Masa abang ceritakan dengan dia, approach dengan dia, terangkan dia tentang status lagu ni sekarang di media sosial, dia agak macam berkaca mata dia. Tak sangka kan. Pasal apa? Abang tekan kat situ, abang cakap dengan dia, abang kata, bang kata kan, ni kami datang ni nak share dengan abang lah, kata kan, lagu ni tengah naik ni bang kan. So jadi yang naik dalam ni seni kata abang tu je kan. Lirik tu bang, Sekutu Bunga Sakura tu dah mempengaruhi filem Malaikat Malam ni. Berkaca, apa tu aku cakap lah, lagu ni abang dengan izin Allah SWT, abang saksikan lah, out of nothing, tiba-tiba lagu ni tak tahu macam mana dia boleh ambil lagu ni, angkat lagu ni untuk jadi filem setelah 36 tahun. Dia pegang meja tu gini tau. Dia dengar tu, dia pegang meja tu gini, berkaca mata dia. Sebab kita faham siapa yang ada expect benda dah jalan 36 tahun. Sekali benda tu boleh repeat balik. Untuk kali kedua punya peluang. Itu yang abang rasa tu dia abang percaya masa time tu dia sebab. So jadi dekat situlah nampak dia tiba-tiba dia motivate tau. Dia motivated tau. Tu abang cakap, abang kata, dulu pernah saya cakap, sekarang saya ulang sekali. Macam mana? Ada sequel lah. Dia kata, yes, dia nak buat sequel. Tajuk lagu dia dah bagi. Tajuk lagu dah ada lah. Boleh share malam ni. Saya boleh share. Jangan share. Kita rahsia bang. Kita buka habis-habis semua nanti dia tak istimewa. Actually dah reveal lah masa interview dengan dia tu. Tapi reveal title aja. Dia punya seni kata tak. So melodi dia dah ada. Melodi siapa buat? Nasir. Oh, melodi M Nasir. Yes, sequel ni memang dua orang ni juga. Sequel ni lagu M Nasir dan seni kata memang Amin Shahab. Kita nak buat special. Ni eksklusif ni guys. Kan? Kita orang ni sebenarnya borak-borak kosong je. Kan? Kat tempat yang macam ni, tetapi saja je apa kata sembang-sembang. Orang kata sembang-sembang kopi. Ngopi. Sejuk ni, Kuala Lumpur hujan. Kuala Lumpur sejuk. Hujan. Okey guys. Abang Zaris ni dia dulu pernah melalui satu suasana yang Pasar. Dia kata dia bermimpi. Bukan umpama mimpi dalam mimpi. Oh ni kisah yang kata kata mistik kan. Abang ni suara tak ada nyanyi ni. Lepas tu tiba-tiba rasa macam tercokek kan. Masa tu nak perform satu program TV.
dengan RTM kan masa tu. Ha, ya. Itu abang kata aku tak tahulah yo boleh nyanyi ke tidak ni kan. Ingat-ingat lupa tu. Apa kisah tu sebenarnya? Tapi yang kau cakap tadi boleh nyanyi ke tak tu baru abang ingat balik. Ya, betul. Itulah. Ingat ni lah kau yang orang kata penyakit ain tu kan. Ya. Rasanya Tu zaman dulu dah ada. Iyalah, zaman Nabi lagi dah ada. Udah malam tu tidur macam biasa je. Tidur malam tu macam biasa, tukar baju. Aku punya bilik tu kat bawah, budak-budak Mega punya bilik dekat atas. Rumah bujang lah ni. Rumah bujang. Tidurlah. Tidur yang nyenyak. Bukan bahasa dah bangun kencing pun tak ada. Memang malam tu terus tidur sampai ke pagi. Sampai ke orang putih kata deep sleep lah. Deep sleep. Sampai ke benda tu berlaku. Wah, malam tu tidur. Apa yang berlaku? Mimpi dia aku dah berada di tali gantung. Alamak. Biar coba. Tali gantung. Siap sebut nama gitu. Dia kata nama Tut. dia panggil nama kan, Tut. Lepas tu dia letakkan tali gantung tu kat leher ni, memang nampak ada ball bearing 2. Dan rupanya dekat tali tu memang ada ball bearing 2. Abang ingat benda tu tak betul, rupanya ada. Tapi jelas abang masa tu. Jelas. Mimpi tu jelas Jelas. Oh lama. Lepas tu dia kata kamu, dia kata sedialah, dia kata mengucap, dia kata asuk. Lepas tu panggil, boom, meletup bunyi dia. Meletup, terjaga. Itu rasa pegang tekak. Lepas tu tekak ni panas tu. Tak ada suara. Batuk. Tak ada suara. Besok pagi budak-budak Mega pun abang cakap dengan tak cakap, ya dah macam kucing kena racun ni kan, diam ya. Sampai hari kedua tu baru dia tegur. Apa dia baru perasan. Apa Zarin tak bercakap-cakap. Tak bercakap-cakap. Lepas tu rupa masa abang ada suara rupa. Suara tu dulu tak husky macam ni. Dah lah rasa tercokek tu baru dia rasa husky ke apa? Baru dia husky, baru dia kasar-kasar keluar. Ya. Mak ai cakap macam tu lah pula. Tu cerita mistik je lah kan. Mistik tu kalau terasa sampai terjaga tidur tu dia selalunya benda tu kira 50-50 lah. Dia 50-50. Itu entahlah apalah alamat dia. Kan? Abang nak pergi tanya pun takutlah, malas nak tanya lah. Habis tu sudahnya jumpa doktor? Sudahnya je pergi klinik. Doktor refer doktor macam biasa lah, dia kata ada infection lah. Jadi makan je lah ubat. Tapi lama yo. Ambil masa berapa lama bang? Ingat mau 2 minggu juga lah. Dia batuk tak ada batuk. Ya. Sebab masa malam yang abang nak perform tu, kita ni satu program sama tu, abang boleh nyanyi juga lagi kan? Boleh, itu dah ujung-ujung lah. Masa tu, nasib baik lah tu. Sikit lagi lah. Ujung tu yo. Guys, Mega ni sebenarnya inilah penyanyi dia yang pertama selaku frontline untuk Mega dengan 2 lagu hit. Lagu yang saya suka sekali ialah lagu Pasti. Pasti kau di saat ini kan, lagu tu kalau korang boleh reiki lah. 2 lagu hit. Selepas tu jodoh pertemuan dalam satu band ni biasalah. Kita ada dah jodoh pertemuan tu ketentuan Allah Taala. Lepas macam tu hidup mati jugalah. Betul, Rahmat Mega masuk kan. Jadi itu antaranya tapi kekuatannya Zaris Mega dengan Mega tu ada kekuatan dia tersendiri dengan 2 lagu hit. Ya. Itu pun abang kemuka antara 2 lagu tu mana abang menyanyi dulu? Pasti ke Suku Temu Sakura dulu. Dia macam ni yo cerita dia. Dia masa dia pembikinan album Mega tu, dia dah siap album tu macam abang dah pernah cerita sebelum ni, dah siap music line semua dah siap, tinggal nak basuh vokal je. Tiba-tiba nak basuh vokal je ada masalah dengan vokalis dia, abang tak tahu apa ceritalah. And then abang ni kebetulan masa time tu memang artis simpanan arwahnya Rahim Osman. Artis simpanan. Macam main bola. Betul. Pasal apa? Sekejap kadang-kadang dia nak suruh abang buat solo, sekejap dia kata ambil group kan. Kebetulan pula kena kes Mega ni, dia call abang malam tu. Dia kata Zarid datang studio King Studio, dia kata. Ada apa Man? Abang Man? Kau datang je. Datang bagi sini kata lagu Sakura. Bukan. Macam ni.
Oh iyalah. Dia panggil tu abang dah masa time tu abang dah sign? bukan abang dah mega lah. Oh, dah Dah mega boleh. kan? Abang ingat lagi masa time tu abang ada show satu lagu di Johor. Di Stadium Lakin. So masa time tu abang nyanyi lagu Sekuntum Bunga Sakura ni lah. Tapi masa time tu bukan lirik Sekuntum Bunga Sakura. Lain. Lirik lain. Oh. Lirik lain ni. Yang abang diberitahu lirik tu diproducekan oleh salah seorang DJ yang paling popular masa tu, iaitu DJ Ainul Jamal Zainal. Ainul Jamal lah. Ainul Jamal. Lepas tu satu malam tu itulah dia panggil panggil abang turun ke ni King Studio untuk rekod lagu ni. King kan? King Studio dah, lagu dah tukar. Studio A, Studio B, Studio A. Studio A Studio A Mega, Studio B Ikan Matra. Oh, saing lah. Baik, sebelah-sebelah. Tapi dia dah nak siap. Oh, dia nak siap. Tu dia keluar bulan Februari. Oh, faham. Abang keluar Januari. Kalau tidak, kami nak berlumba. Kalau tidak, kami Januari. Saya kalau nak ikut cerita kelakar ni bang, Ikan Matra ni one of favourite band. Oh ya? Tetapi album dia saya curi bang, beli. Kau jangan cerita kau. Abang sebelah tu tengah rekod. Berhenti rekod, dengar dia orang rekod. Curi-curi dengar. Aku terus jadi peminat dia lah. Masa tu Rahmat lah tu. Rahmat Ikan Matra. Rahmat Ikan Matra. Ui, orang kan. Memang profile rock gila lah. Okey, sambung yang tadi balik tu. Okey. Jadi masa time tu lah baru nampak sini kata dan terus nyanyi lagu tu Mat. Lirik tu abang tak ada masa panjang untuk apa kata untuk Study. Untuk go through untuk dapat menyelami dia punya sini kata. Samin Shahab pun tak ada dalam picture tu. Abang tak tahu siapa punya ni kan. Boh dia. Yang tahu abang tahu ni sini kata ni dah lain ni kan. Tapi tak apa. Tapi abang nampak tajuk dia Sekuntum Bunga Sakura di Gunung Sarang. Okey. Abang pun boh. Malam tu boh. Sampai siap. One shot. Sampai siap. Berapa jam baru siap bang? Satu lagu tu? Lebih kurang dalam sejam je. Sejam lebih. Laju. Sejam lebih. Melodi dah faham kan? Melodi dah faham. Tapi nasib baik masa zaman kita dulu kita ni artis rock ni memang hidup susah. Jadi pengalaman susah ni dah sebati dalam badan. Jadi roh lagu tu, kesungguhan kita nak menyanyi tu keluar. Kita ada soul tau. Memang kebetulan masa time tu rocker-rocker semua memang pasal putus cinta ni memang banyak. Mana ada auto tune sini bang? Tak ada. Ni boleh auto tune semua kan? Tak ada pack tu. Tak ada. Jadi dia punya abang nak cakap tu dia punya roh lagu tu memang zaman dulu artis rock ni memang susah. Lepas tu kebanyakan